akak gerak pukul 3 lebih. 3.30. Tapi 4.30 pun nak gerak. Dah lah. Dia tengok lah apa kerja. Misi mengejar awal comeback kali ni. Mata layu Let's go. Yang penting Abel. Make all the best. Best, 1-2 batang kereta Abel. Jalan-jalan juga. Kita kena siapkan. Unit 12 tahun. Okay, nak tutup. Okay guys, so jam sekarang menunjuk ke pukul 5.16. Dah sampai di kaki bukit. Tidur dulu tak? Baru naik. 7 gerak. 7 Power nap. power nap tu. Ui, Power ni tak bukan power dah ni. Ni Betul nap tu. Betul nap all in. Sekarang pukul 5. Okay, so jadi kita akan buat sepanjang perjalanan kita naik ke atas macam mana, okay? Stay tune. Right. Tak kena. Okay guys, so kita nak start dah kita punya ekspedisi kita hari ni. Jam 5.24. Target sampai atas. Kita ambil masa 20 minit lah, abang kata acah 20 minit. 5.40 sampai tu. Okay. So, semua dah ready? 20 minit sampai. Kata-kata. 1-0. Esoknya. Sejuk sangat Sejuk lah. Paling perform buat kerja. Dah laptop buat laptop tadi. Dah laptop lagi. Dah laptop. Cakap sikit. Tanah. Ada jangan tanya. Kalau simpan rumah hemat tu itu. Okay. Cerita sikit. Kita kat mana dah? Tak buat benda silau. Cakap sikit. Kita dekat. Tak tahu nak cakap siap orang pertama je kot. Sikit lagi. Sikit lagi. Lepas tu kita pergi sana. Jom. Sabar dulu. Nak Ambil nafas. Tengok Abel. Cakap sikit. Nak ke apa? Kita kat mana dah? Kat bukit. Betul penat tu. Kata memang saya gini. Ada memang. Nak sampai. Uish, apa tu ni? Ya, boleh. Kita dah nak sampai ke destinasi. Dah sampai. Belum, sikit lagi. Belum. Sikit lagi. Sampai ambil ganti be. Kedua. Orang cakap dah nak sampai, tak sampai lagi. Nampak tak? Tak nampak, tak apa. Baru 3 kali aku tak kisah pun. Okay. Kenapa So, kita makin menunggu ni? Dia Sebab dah. dia menunggu. Bel. Let's go. Kasut sana? Sapu lah. Sapu air? Betul ke boleh? Tak ilah long. Oh, aku buat banyak macam tu eh. Ya. Tak apa. Hai, selamat pagi. Alhamdulillah. Dah selesai solat subuh di puncak Bukit Panorama. Tak cerita orang. Alhamdulillah. Bukan kena cerita. Sebab ada nasib lah kita ada kawan-kawan yang berilmu sikit. Okey, Abel okey. Kat tengah menunggu lagi 4 orang kawan kita kat bawah tu. Aku dah cakap tadi dekat atas ada jual tembeng. Tak, masalahnya aku dengar geng-geng bawah tu macam mana askar apa semua. Askar ke bawah. Dah tengoklah. Sekarang kita tunggu sunrise eh. Sunset moon. Sunrise. Sunlight. Sorry tu selama ni tak tengok sunset je. Tak pernah naik sunrise lagi ni. Gelak macam tu.
Okay. Assalamualaikum guys. Alhamdulillah kita selamat sampai. Hampir 20 minit perjalanan kita tadi. 20 minit. Okay, so tadi ada dah, tapi nanti kita upload gambar Kita pampas gambar je. So sekarang saksikan. Awak datang dari mana? Dia nak tahu siapa? Tengah kawan. Nampaklah kena Kawan lain. Mana kawan ni tu? Okay, bawa apa kat atas ni, Tahu lah. Ada berita baik, berita buruk, Abang? Tak lah, baik buruk sama je. Tak, yang buruk. Ada satu berita buruk tadi, Bang. Yang mana? Ada. Dia hilang. Oh. Cerita sikit, sekejap lah. Secara ringkas, laju. Tak payah cerita lah. Kenapa? Sedih lah. Ha? Sedih lah. Sedih lah. Yang jati-jati Nanti kita cari baru lah. Nak macam mana kan. Tak ada rezeki. Oh ada tak habis. Oh, so kita teruskan perjalanan untuk kita balik lah pula. Okay, kita pergi pandai. Makan dulu kau. So Mata-mata papi disco, mata-matanya papi jomblo, goyang kiri kanan bola-bola, papi mau lidah depan komodo, mata-mata. breakfast kat bawah. Nanti ambil baju dengan kasut kat bawah. Aku dah beli salah satu. Media finisher dia. Ada. Mana ni? Okay, so kita dah sampai kita punya target. Lepas ni kita akan sambung ke Bukit Pelindung pula. Sambung, tak cakap banyak. Sambung. Bukan hari lain, sambung terus. Kamu terus. Kita tengok depan. Lepas ni recover dulu. Final destination. Cakap sikit. Okay. Halfway untuk turun. Mat gerak masa. Gerak. Tapi sebabkan tangga, kita kena turun slow lah. Kita kena jaga kita punya lutut. Sekarang ni kumpulan kita dah pecah kepada dua. Satu Abel Alik kat belakang. Sampai atas Sampai dah. Pukul berapa dah? Pukul 5 lebih. Memang lah. Apa ni? Waktunya pukul 3.30 kita naik lah. Kita lagi selok ni. Nah, pukul 3 gerak. Kita dah gerak pasti hari dah. Ya, aku pula tahu cakap 3.30. Aku dah tahu lah main ni. What's up guys? Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Dah sampai. Uish. Dah sampai Alhamdulillah. Dah sampai. Oh. Sekarang kau apa? 7.42. Okay, kita naik tadi pukul 6.30. 5 lebih lah. Oh, 5 lebih. Sampai ke atas pukul 6. Okay, kita tunggu lagi kawan kita. Kita gerak breakfast. Kita sambung naik balik. Izul. Tanah. Jaya guys. Jangan lupa datang ke Bukit Panorama. Oscar. Weh, berperang ke dengan ni? Masuk hiking ke? Setelah sekian lama sampai. Semua sebab kita support kawan kita Salahuddin. Sampai bergetar kaki ni. Dah macam main skor ni. Kata sikit. Tak rasa sangat. Dia dah sampai kat atas. What the Udi. Gini. Dia dah sampai kat atas. Alhamdulillah lagi. Ada pun pancor macam tu. Nak penutup bila? Tunggu dia sampai. Penat balik berdua. Cepatlah sini masuk blok. Blok ni. Sedikit tak? Masuk YouTube. Masuklah, come on lah. Cepat bagi kata-kata sikit. Dia kata, Masuri Tiger.
Punya hati I try, tapi sasa terluka. So jauh satanam hati, tapi tak hasil. Cobalah dewasa, kau suguhkan anak kecil. Saya coba imbangi, namun hati tak kuat. Tersiksa makan hati, dan itu sasongan. Pasti kau mengerti. Setelah saya hilang dan saya jauh untuk pergi. Kita orang memang cakap tu lah, kalau nak kejar samping kita tu pergi dulu. Sebab tu kita orang akan buat dua kelompok. Alhamdulillah akhirnya kita sampai dah. Turun balik. Semua alhamdulillah selamat belaka. So hari ni first experience kot. Lama dah tinggal naik bukit ni. So sekejap lagi kita tengok. Pergi makan dulu kot. Lepas kita buang lemak, kita tambah lemak. Okey. Itu pepatah kita. Bakal lagi mah. So, Cai, kata-kata satu. Okay, kata-kata hari ni. Acai. Panjatlah bukit untuk menenangkan hati, bukan sakitkan hati. So, sekejap kita tanya ketua ekspedisi kita lah. Salah. Apalah. Okay, Alhamdulillah. Breakfast dah sampai, semua dah makan. Okay, semua dah kita kita sekarang. Balik, makan, minum, tidur. Okay. Pandai lu kan, pandai kan? Sungai Pandar, kita celuk kaki dulu. Ha, jom kilo. Kita celuk kaki kat Sungai Pandar dulu. Okay. Okay, terima kasih untuk ahli-ahli sekalian. Aku macam pasal ada awet dia naik. Ada awet dia belakang dia. Ha. Dia naik juga tadi. Ha. Oh, jangan duduk kan.